Okay, Assalamualaikum hampa. Hari ni ada sebiji Hyundai i10. Kereta ni mai kat kita, owner dia mengadu kata kereta ni dia lama tak berjalan dan parking lah. Dia concern kat kita masalah air sebab tangki dia terlalu kotor. Jadi apa yang kita buat untuk kereta dia, kita servis balik dia punya radiator. Lepas tu dia punya piping semua kita tukar baru. Dekat sini hampa boleh tengok dia punya pipe air bawah pun dah teruk. Dia punya pipe air atas, termostat housing, bypass, apa saja berkenaan dengan sistem air dah kita tukar terus. Lepas tu owner request kat kita untuk buat aircon sebab aircon dia tak sejuk. Apa yang kita buat untuk kereta ni, aircon dia kita cuma flushing balik je. Dengan bermodalkan RM130, result yang kita dapat 5.7 Celsius dalam keadaan cuaca panas terik lah. Jadi untuk hampa yang mana ada masalah kereta hampa, apa saja, aircon ke, enjin ke, suspension ke, hampa boleh mai kat kami di